Tips anak muda, kumpul RM5,000 dalam masa 1 tahun. Kepada anak muda yang baru nak belajar bina simpanan atau yang dah bekerja bertahun-tahun tapi masih lagi tiada simpanan yang banyak, anda boleh letakkan matlamat simpanan untuk kumpul RM5,000 dalam masa 1 tahun. Cara yang mudah untuk pastikan simpanan kita susah bocor adalah tukar strategi dari menabung dalam bentuk duit kepada menabung emas. Untuk ada simpanan RM5,000 dalam bentuk emas, anda boleh amalkan formula ini iaitu konsisten menabung 1 gram satu bulan dalam akaun emas Gap Public Gold. Jika anda berjaya konsisten dalam masa 1 tahun, anda akan ada simpanan emas sebanyak 12 gram dalam akaun emas Gap Public Gold. 12 gram emas hari ini bernilai lebih RM5,000. Anda ada banyak pilihan untuk keluarkan emas, antaranya 1 dinar 2 keping, 5 gram 2 keping atau 10 gram 1 keping. Simpanan dalam bentuk emas adalah cara yang paling berkesan untuk mengawal diri kita dari sifat boros, dan yang paling menarik sekali, keuntungan dari simpanan emas adalah agak tinggi, iaitu sekitar 10 ke 20% setahun. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas anda, boleh klik link di bio saya dan tekan daftar percuma. Saya akan bantu sebaiknya.